masa nak Survivor Series nanti barulah CM Punk akan umumkan dan lagu Burn It Down akan berkumandang di San Diego itu untuk melengkapkan 5 orang lawan dengan The Vision ini. So pada video hari ni aku nak berteori sedikit lah mengenai apakah storyline yang Atuk H cuba nak buat ni. Adakah akan lagi menarik ataupun akan menjadi tak berapa nak cuba. Sebab Survivor Series pun dah nak dekat. Nak tak nak kena ada match yang besar macam ni. The Vision lawan dengan itulah CM Punk, Roman Reigns. Sebab dia dah set up daripada WrestleMania kan. Takkanlah Survivor Series War Game main event MFT lawan dengan Wyatt Six. Mana? Aku rasa ini sebenarnya build up untuk Survivor Series. Sebab sekarang kita tahu watak utama yang mengendali, yang nak menghavokkan lagi Survivor Series dan juga sekarang ni tengah panas, Seth freaking Rollins lah. So nak tak nak memang orang memang orang nak lah yang dia ni kena betrayal dengan tim dia sendiri. So sekarang ni mastermind dia adalah Paul Heyman. So Paul Heyman lah aku rasa punca segala-gala benda ni yang berlaku. So ginilah aku nak buat teori sedikit. Kalau betul lah sebab teori sebelum ni aku ada pernah buat macam nak kena tu kan, macam nak kena kan, tapi dah kena dah sikit. Si Seth Rollins ni kena betrayal dengan tim sendiri. So hari ni aku nak buat teori sedikit perjalanan Seth Rollins ni macam mana ni lepas kena betrayal ni. So nak tahu kita kena tunggu Raw minggu depan lah. So ni just aku teka-teka je lah kan. Okay, first kita tahu yang CM Punk dah menang semalam untuk triple threats yang siapa menang menjadi one contender World Heavyweight Champion. Aku rasa match ini akan diteruskan juga maybe minggu depan. Sebab minggu depan yang aku tahu yang dah confirm Intercontinental untuk woman Becky Lynch dengan Mixed Dupree. Kalau dia nak memperhangatkan lagi sebab tengah panas ni isu ni, mungkin minggu depan Seth freaking Rollins akan lawan dengan CM Punk untuk World Heavyweight Champion. Dan mungkin dekat situlah CM Punk dapat champion dia, dapat title untuk World Heavyweight Champion. So lepas tu The Vision ni akan datang dan membantai Seth Rollins cukup-cukup lagi lah. So mungkin dekat situ CM Punk akan nak kata kesian sebab aku suka feud CM Punk dengan Seth Rollins ni. Aku nak dia habis mungkin kat WrestleMania tahun depan. Tapi orang nak benda ni kan, sebab tak silap aku Survivor Series sebelum ni ada yang CM Punk join Bloodline tu kan. So orang suka. So nak tak nak diorang kena buat juga benda yang unpredictable. Seth freaking Rollins kena join tim CM Punk, maybe ada Roman. Sebab tujuan utama sekarang ni yang menjadi punca benda ni berlaku semuanya daripada Paul Heyman. WrestleMania dia betrayal Roman, dia betrayal CM Punk, dia pergi kat Seth Rollins. So tu bukan salah Seth Rollins, dia salah dekat si Paul Heyman. So sekarang ni Paul Heyman betrayal si Seth freaking Rollins. So nak tak nak tiga orang ni, Roman, Seth dengan CM Punk, ada tujuan yang sama untuk jatuhkan si Paul Heyman. Dan kita dapat tengok yang Bron Breakker flag title World Heavyweight Champion. Adakah dia akan jadi next World Heavyweight Champion? Bagi aku okey. Cuma janganlah secepat ini. Macam aku predict tadi kan, mungkin CM Punk akan drop Seth Rollins akan drop title dia ke CM Punk. So dekat situ storyline-nya mungkin Seth Rollins akan hilang dalam beberapa minggu ni, end up hujung-hujung nak Survivor Series ataupun masa nak Survivor Series nanti barulah CM Punk akan umumkan dan lagu Burn It Down akan berkumandang di San Diego itu untuk melengkapkan 5 orang untuk menjadi pula lawan dengan The Vision ini. So Seth Rollins akan team up dengan CM Punk and the gang. Lepas tu mungkinlah dekat dalam Survivor Series tu adalah CM Punk terpukul Seth Rollins ini untuk memanjangkan lagi feud dia selepas Survivor Series ini. So ni line up daripada fan-fan lah. So Roman, Seth Rollins, CM Punk, LA Knight dengan ni yang lawan-lawan dia lah. So benda boleh jadi, benda tak boleh jadi. So aku rasa macam Brock Lesnar macam confirm sebab Survivor Series ni pun satu match satu event yang besar, confirm dia akan turun.
So 3 dah confirm. So lagi 2 ni mungkin boleh jadi Obafemi, boleh jadi Austin Theory, mungkin boleh jadi orang lain. Sebab nak road to Survivor Series sekarang ni masih ada lagi 5 ke 6 minggu. So panjang lagi cerita yang diorang nak set up untuk Survivor Series. Aku nak sangat momen ni berlaku yang di mana CM Punk dan juga Seth Rollins atas satu ring. Lepas tu mungkin diorang nak bercakap untuk Paul Heyman, untuk apa yang berlaku di Raw 13 hari bulan hari tu. Semalam lah. Apalah semalam aku shoot ni. Yalah 13 hari bulan hari tu. So kat sini storyline mungkin akan jadi 2. Sama ada CM Punk suruh Seth Rollins join dia untuk jatuhkan Paul Heyman, ataupun Seth Rollins sendiri yang orang kata, kau nak ego apa? Kau tinggal seorang ni. Nak tak nak kau kena jatuhkan Paul Heyman ni. Paul Heyman lah segala-galanya, tapi punca pada kau juga kan. Poyo-poyo kata aku boleh menang champion seorang, tak payah perlukan bantuan. So konklusinya, kalau diorang nak dapatkan wow factor dekat Survivor Series, inilah dia line up dia. Seth freaking Rollins akan join CM Punk. Dan kenapa hujung tu Jimmy? Aku berpendapat yang ada bau-bau yang J akan ke The Vision. Tapi itulah, kalau The Vision pun hari tu Braun Breaker pergi spear J kan, macam tak kena pula. Tapi macam ada bau-bau. Macam ada bau-bau. Tapi okey juga. Dah jadi 2 kali plot twist lah. Seth Rollins ke sini, Jey Uso ke The Vision. So itu aku punya prediction ataupun teori aku lah untuk storyline Seth Rollins untuk ke Survivor Series je. Untuk next nanti, itu lepas Survivor Series kita sembang, kita tengok storyline dia macam mana. Apa pendapat korang? Cuba komen dekat bawah.